Semuanya bermula dengan rasa lenguh biasa. Sebelum tu rasa lenguh sebelah tangan ni, teruklah masa tu. Saya ingatkan saya banyak kerja dengan komputer, pegang mouse ke apa kan. Tapi rupanya tak. Tapi siapa sangka ketulan sekecil itu boleh jadi petanda maut. Ketulan pada saya punya payudara dan ketulan tu stagnan kat situ. Bila sentuh memang keras lah bahagian ketulan tu. Bila tahu saya ada kanser tu, gigil satu badan. Saya rasa dunia saya ni gelap sekejap. Rupanya ramai wanita di Malaysia hari ini menghidapi kanser payudara. Kesian Puan Zuhailah, muda, dah berkeluarga tapi diuji penyakit yang mencabar hidup dan jiwa. Sakit ni bukan datang tiba-tiba. Mula-mula lenguh sikit di bahu kanan je. Ingatkan boleh sapu minyak urut-urut. Tapi hari demi hari, aduh, sakitnya makin berat. Sebelum tu rasa lenguh sebelah tangan ni. Sebelah kanan ni memang lenguh, teruklah masa tu. Saya ingatkan saya banyak kerja dengan komputer, pegang mouse ke apa kan. Tapi rupanya tak. Dia adalah satu tanda yang saya sakit tu sebenarnya bukan kat sini tapi ada ketulan tu. Bila cek memang betul ada dan doktor terus buat surat refer ke bahagian pembedahan je masa tu. Masa mula-mula tahu tu cakap dengan suami, rasa macam takut ni, betul ke benda apa? Pagi itu, berderai air mata di depan cermin. Hancurnya jiwa, menggigil dalam ketakutan. Besok paginya selepas subuh tu bila mandi, saya cek tengok memang besar dan ketulan tu stagnan kat situ. So saya macam dah panik sikit lah, benda apa kan, sebab sebelum ni tak pernah rasa macam tu. Bila tahu saya ada kanser tu, gigil satu badan. Saya rasa dunia saya ni gelap sekejap. Bila rasa takut datang, otak serabut cuba menenangkan jiwa. Kita fikir tak ada apa kot, stres je kot. Tapi penyakit merebak bagaikan semarak api. So saya terus siap dan terus pergi klinik. Dan tu juga nak kata dia tiba-tiba, mungkin sebelum tu saya tak sedar ke kan. Tapi sakit disebabkan rasa sakit malam tu. Sakit dia macam denyut-denyut yang kuat dekat sebelah kanan tu. Bila sentuh memang keras lah bahagian ketulan tu. Di antara tanda-tanda awal kanser payudara yang sering diabaikan adalah ketulan atau benjolan di payudara atau ketiak, perubahan pada bentuk, warna atau saiz payudara. Sebut ini mungkin nampak kecil, tapi ia tanda jasad sedang memberi amaran. Semakin lama kita biarkan, ketulan itu boleh membesar dan menular ke tisu sekeliling. Untuk langkah pencegahan awal, anda boleh datang ke Ibnu Sina Wellness dengan segera. Cegah awal dan kembali sihat sefitrahnya. Bila dah panik, tak ada dah nak fikir kerja. Berhari-hari pun sanggup tunggu di hospital. Sampailah dia jumpa satu solusinya, iaitu di Ibnu Sina Wellness. Sebenarnya kawan-kawan saya ramai kat sini. Kak Fiza adalah salah satu kawan rapat juga masa dekat office dulu. Masa sebelum dia bersara, dia banyak share dengan kita orang. Masa tu saya rasa macam, mungkin kritikal je kot pergi kan. Masa tu belum ada pendedahan yang betul kan. Bila saya sakit tu, saya tak fikir lain dah. Saya kata alternatif saya memang kena datang sini. Sebab saya tak nampak tempat lain yang selogik ini. Wahai wanita, janganlah enjoy berlebih-lebih. Takutlah masa depan anda. Buat pemeriksaan hospital, ikut nasihat doktor. Kalau rasa takut untuk radiasi, pembedahan atau kemungkinan dibuang payudara, boleh dapatkan rawatan berasaskan sains
dan selari dengan fitrah jasad anda. Saya sebagai doktor perubatan Kenal Ibnu Sina Wellness menawarkan rawatan tanpa kimia, tanpa bedah, tanpa radiasi, tanpa mesin. Rawatan holistik biopsychosocial spiritual dari ilmu perubatan Ibnu Sina yang diiktiraf WHO dan KKM. Maksudnya, rawatan holistik yang merangkumi pemulihan jasad, jiwa, akal, rohani. Masa mula-mula buat rawatan tu, banyaklah yang terapi-terapi ni bongkar. Saya punya sakit-sakit lama, macam migraine saya. Dulu saya ingatkan dah settle, rupanya tak. Rasa tu datang balik. Dia berpeluh kepala sampai 5 hari tu, basah bantal. Lupa saya nak cakap tadi. Rawatan di Ibnu Sina Wellness adalah untuk menghapuskan akar umbi yang menyebabkan segala sakit anda timbul. Sekarang dah 1 cm je. Dulu masa awal-awal tu 2 cm lebih lah masa saya boleh pegang dan dia masih intact dengan ketulan tu. Dah rasa lain lah sekarang. Dah rasa makin sihat. Rawatan di Ibnu Sina Wellness ni unik. Dia bukan hanya rawat penyakit, dia selongkar sakit-sakit lama saya. Bila saya datang haid, keluar ketulan-ketulan darah, and then buah hasil dah migraine saya hilang terus. Lepas 6 bulan, saya disahkan bebas kanser. Dalam kajian sains, ketulan atau sis kecil boleh menyusut apabila sel-sel badan kembali kepada keseimbangan biologi. Rawatan holistik biopsychosocial spiritual membantu proses pemulihan ini secara semula jadi, tanpa perlu pembedahan. Kalaulah dulu lambat sikit je dapatkan rawatan, mungkin sekarang ni Puan Zuhailah dah jadi lebih teruk. Dulu kalau rasa aku ni ada kanser ke, dah menggigil dah, tak sempat rasa apa-apa, dah menggigil dah badan ni. Sekarang tak apalah, Allah yang bagi, Allah yang sembuhkan. Kepada wanita-wanita di luar sana, jangan tunggu sampai terlalu kronik baru nak datang. Ketulan kecil pun kena ambil serius. Kadang ia bukan sekadar bengkak. Bila jasad bagi isyarat itu, itulah tanda untuk kita peduli. Sebagai doktor, saya dah lihat pelbagai kisah. Ada wanita yang datang dengan harapan. Ada yang datang dengan ketakutan. Dan ramai yang datang terlalu lambat. Bila penyakit sudah merebak, waktu itu, keluar air mata darah pun dah tak guna. Bukan kerana tiada rawatan, tetapi kerana peluang untuk bertindak lebih awal sudah terlepas. Sebenarnya, kesedaran awal boleh menyelamatkan nyawa. Apabila kita memahami jasad kita, kita belajar untuk mendengar isyaratnya. Cara rawatan kat sini unik, dia cover semua. Bukan saja fizikal tu kita ubati, cara kita berfikir dan psikologi kita juga dirawat. Maksudnya bukan saja jasad kita, tapi roh kita, jiwa kita, akal kita pun turut sama disembuhkan dengan cara yang tersendirilah. Hanya yang rasa je dapat rasa. Kadang benda kecil je kita rasa tak apa. Tapi bila dibiarkan lama, boleh jadi petanda yang lebih besar. Kepada wanita-wanita di luar sana, jangan tangguh-tangguh lagi. Datanglah ke Ibnu Sina Wellness. Buat temu janji sekarang. Kami di sini akan bantu anda hapus punca penyakit hingga ke akar umbi. Saya puas hatilah. Setakat apa yang saya dapat, saya puas hati. Setakat apa yang saya terima rawatan ni, saya masih nak teruskan. Tak ada rasa macam, tak payahlah, stop je. Tak. Ketulan kecil mungkin nampak biasa, tapi bagi sesetengah wanita, ia adalah permulaan pada derita yang panjang. Jangan tunggu sampai terlambat, kerana ketulan kecil itu boleh menjadi petanda penyakit
yang membawa maut. Selepas 6 bulan, saya disahkan bebas kanser. Emosi saya bahagia, jiwa saya lapang. Hubungan keluarga semakin akrab. Perawatan di Ibn Sina Wellness ni berjaya.